1 kilogram dalam tangan saya ini bernilai RM379,491 8 bulan lepas. Dan katakan saya ingin jual 1 kilogram ini semula kepada Public Gold. Public Gold membeli semula 1 kilogram ini pada harga RM445,859 setelah tolak spread value 6%. RM445,859 tolak RM379,491 harga beli sama dengan RM66,368 adalah keuntungan simpanan 1 kilogram emas ini. RM66,368 bahagi dengan RM379,491 dan darab 100 sama dengan 17.5%. Bermakna 1 kilogram ini memberikan keuntungan bersih 17.5% selama 8 bulan selepas tolakan spread. Dan keuntungan ini tidak memerlukan anda untuk membuat apa-apa pun. Anda hanya perlu pastikan emas ini disimpan di tempat yang selamat seperti dalam peti besi atau sewa safe deposit box. Dan simpanan selama 8 bulan masih belum cukup tempoh untuk anda membayar zakat. Di sini anda boleh nampak dari sudut pelaburan emas, anda perlukan jumlah gram emas yang lebih besar seperti gold bar 250 gram dan 1 kilogram. Tetapi jika bajet belian emas anda kurang dari ini, anda adalah seorang penyimpan emas. Dan penyimpan emas yang berjaya adalah apabila mereka menyimpan secara konsisten. Public Gold sudah beroperasi lebih 17 tahun dan tidak seorang dari 1.8 juta penyimpan emas Public Gold yang tak dapat emas mereka. Dan inilah kredibiliti Public Gold. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.